Anak saya buat salah apa cikgu? Anak pakcik bawa buku Avon dekat sekolah. Baguslah cikgu, dia suka membaca. Bagus apa pakcik? Mana-mana sekolah mana ada mata pelajaran buku Avon dengan wanita ni? Mangga tak ada. Siap kau kat rumah ya. Pihak sekolah terpaksa ambil tindakan atas anak pakcik ni. Cikgu minta maaf lah cikgu, dia masih budak lagi cikgu. Pakcik, budak apanya pakcik ni? Baca majalah Avon, wanita. Salah ni pakcik. Pakcik ni tak pandai didik anak ke? Dekat rumah ni ada siapa-siapa baca buku Avon ni ke? Tak ada. Betul ke? Tak ada. Ke pakcik baca? Tak. Biar betul pakcik ni. Tak ada. Cikgu janganlah tekan-tekan saya macam tu. Macam nak suruh saya mengaku je cikgu. Bukan tekan. Saya tanya kan. Betul lah pakcik tak ada baca? Tak ada. Tak ada. Macam ni lah pakcik. Pihak sekolah mengambil tindakan atas anak pakcik ni gantung